Sebab itu waktu bagi saya tengok pengumuman PMX awal tahun ini bila dia cerita tentang 2 terms Prime Minister. Banyak lagi janji-janji reformasi yang dikatakan akan dikotakan. It's too late dah. Dah lambat. Apa yang orang nampak? Orang nampak pada waktu itu adalah pertama, dah nak hujung-hujung term ni, dah tentu-tentulah tak dapat nak laksanakan semua benda ni. Kan? Kedua, orang nampak PH kalah teruk kat Sabah. So awak buat benda ni adalah untuk basically untuk cuba nak menang balik orang yang dah hilang kepercayaan ni. Habib rasa pengundi kita sebodoh tu ke? Maksudnya tiba-tiba laksana ni dia akan sokong balik? Memang tak. Saya tak, tengok ni? komen-komen orang dengan pelaksanaan itu. Saya tengok komen di social media. Saya tengok bila saya pun ada buat video, saya tengok komen-komen tersebut. Kita boleh nampak memang orang tak percaya. Orang in fact memang sama ayat dia kata jangan ingat kami bodoh. Saya bercakap dengan pakcik-pakcik angka-angka yang dulu otai-otai reformasi. Angka-angka ni semua kan. Memang mereka marah dengan pengumuman tu. Mereka jadi marah. Bukannya mereka menyambut, mereka marah. Sebab mereka rasakan PMX buat macam ni sebab kita hukum dia kat Sabah, baru dia buat macam ni.